Okey, daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal udhibat imra'atun fi Hirrah, seorang wanita diazab disebabkan seekor kucing. Hadis ni banyak tuan-tuan dengar kan. Kata Nabi, sajanatha hatta matat, dia kurung sehingga mati. Fadakhalat fiha an-nar, karena disebab itu maka dia masuk neraka. La hiya at'amatha wa saqatha, tidak pula masa dia kurung tu dia bagi makan ke bagi minum. Idh habashatha, ketika dia kurung. La hiya tarakatha ta'kulu min khashashatil ard, dan dia tak biarkan pula kucing tu, biarlah dia cari makan sendiri daripada binatang yang melata tak muka bumi. Nabi kata sebab tu dia masuk neraka. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, hadis ni ulama ada perbincangan. Satu orang yang pertama pernah bangkang hadis ni, Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ni bila Aisyah dengar, dia bangkang. Dia kata apa? Dia bukan bangkang Nabi. Aisyah ni dia tak bangkang Nabi, mustahil dia nak bangkang Nabi. Dia bangkang rawi tu, sahabat yang riwayat. Dia kata, Allah, takkanlah kerana kucing satu orang boleh masuk neraka. Ini tu yang buat kerja ni dia kafir, kata Aisyah. Dia kafir. Bila dia kafirah, jadi dia masuk neraka disebabkan kafirah dah. Tambah sikit lah pasal dia azab kucing tu. Aisyah ni banyak benda-benda yang dia bangkang riwayat sahabat, kerana dia rasa macam dia tak dapat terima. Bukan kerana dia tak percaya sahabat benar, dia rasa dia orang salah dengar daripada Rasul. Hal ini berlaku selepas wafat Rasul. Al-Imam Az-Zarkashi menghimpun bab ini dalam satu kitab dia dinama Al-Ijabah. Al-Ijabah. Al-Ijabah ni dihimpun mastadrakat huwa Aisyah ala sahabah. Jawapan terhadap apa bangkangan Aisyah terhadap sahabat. Termasuk hadis al-mayyit yu'adzab bi bukai ahliha. Mayat itu diazab dengan tangisan keluarganya. Aisyah tak setuju. Aisyah kata bukan tu mayat Yahudi. Takkanlah keluarga dia tangis yang mayat nak kena azab. Wala taziru waziratan wizra ukhra, seorang takkan tanggung dosa orang lain. Aisyah ni dia tajam, tetapi sebenarnya dia ada jawapan dia. Maksudnya dia tak dengar, dia nak kata silap sahabat dengan 2-3 orang yang dengar. Cuma tafsiran itu Aisyah tak faham macam lain, mereka tafsiran dia sebenarnya macam lain kan. Kerana kebiasaan dulu orang berpesan supaya keluarga menangis. Kan kau tengok sebahagian agama-agama yang memang upah untuk orang menangis kan. Saya baru ni balik kampung lambat, pukul 12 tengah hari, jam. Pasal apa? Pasal kan dia orang hantar jenazah tu pukul 12, time malaikat balik makan nasi. Dia punya otak dia nak kecoh. Time tengah hari malaikat balik makan nasi, dia kata kan. Jadi datang balas lunch shower, datang tengok dah ada mayat lama ke mayat baru. Lama kot, tak tanya. Tak adalah soal kubur. Itu dia tanam tengah hari kan. Iya, tanya dia, tak boleh tanya dia, saya tak bohong. Itu dia tanam tengah hari untuk mengelakkan hal tu kan. Daripada hidup pun tipu sampai masuk tanah pun tipu. Kita janganlah berfikiran macam dia. Ada orang Islam fikiran macam dia, macam boleh kecoh pula malaikat ni buat itu ini kan. Balik kepada hal ni, Aisyah bangkang banyak. Termasuk hadis yang Aisyah bangkang ialah hadis yang terbatalnya salat, mururul mar'ah wal himar wa kalbul aswad. Salat itu terbatal dengan wanita, himar dan anjing hitam melintas di hadapan. Aisyah bangkang, kata Aisyah, syabbahtumuna bil kalbi
bil kalbi wal himar, kamu nak samakan kami dengan anjing dan dengan kaldai. Dia pembela hak wanita. Sebenarnya bukan hina wanita, dia terbatal khusyuk. Kan kita, kalau isteri kita kata Aisyah, aku tidur melentang di hadapan Rasulullah, dia solat tak batal pun. Betul tu. Nabi cakap dalam konteks lain kan. Dia boleh mengganggu solat khusyuk. Himar boleh ganggu. Anjing hitam, syaitan kata ni ganggu. Kaum perempuan kalau lalu kan, kalau yang dah tua tu lain lah kan. Kalau yang muda lalu, cantik pula kaki dia ni kan, begitu kan. Jadi betul lah hadis tu. Cuma Aisyah ni dia bangkang. Hadis ni Aisyah bangkang. Aisyah kata takkanlah dia azabnya satu orang kerana kucing. Tapi hadis ni benar, kerana hadis ni dia bercakap berhubung dengan menunjukkan betapa dia tidak ada perasaan. Dia kurung, dia tak bagi makan. Nabi kata kalau dah kau tak suka pun kan biarlah dia makan kat luar. Kalau kau nak kurung, maksudnya kau bagilah dia makan sehingga dia mati kerana itu. Maka ini bukan suatu perkara yang pelik, dan hadis ni betul. Dan satu orang masuk neraka bukan mesti masuk kekal selama-lamanya, tetapi kesalahan boleh menyebabkan satu orang masuk